Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masa sekarang ini dapat kita adakan majlis ilmu kita. Maka pada malam ini saya nak beri penjelasan terhadap saudara kita yang ada tidak betul di dalam pengajaran dia, ataupun tidak dikatakan tidak ada amanah dalam pengajaran dia. Dan tidak ada tujuan saya ialah sebagaimana ayat Al-Quran kata, in uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Mana saya tidak ada tujuan baik melainkan untuk nak islah, nak membaiki terhadap baiki terhadap salah di kalangan ahli ilmu yang mengajar tempat kita sekarang ni. Kita minta jauhlah daripada jatuh dalam jahil merokak, insya-Allah taala. Insya-Allah kita mai dengar adalah saudara kita, saudara Dr. Aswaja yang mengajar di dalam ceramah umum dia ni. Adakah betul di dalam huraian dia ia baca ibarat-ibarat ulama dulu, insya-Allah. Kita turut dengar, insya-Allah taala. Kita tengok dalam kitab, kalau ada kitab syarah bagi Muqaddimah As-Sunusiyah bagi Syekh Sarakusti. Ayat dah sebut situ, ayat kata hak awal tu memang hak salaf, hak salafus salih. Tafwid makna zalika ila Allah ba'dal qat'i bitanzihi anil zahiril mustahil. Hak tu yang panggil hak tafwid salah, yang panggil tafwid makna. Tapi mari yang kedua, ya ada lagi. Boleh ke ya salah dengan khalaf. Tapi ya ada tengah tu lagi, Syekh Sarakusti ni ya buat molek. Dalam kitab lain pun banyak juga ada sebut. Dah. Hak ni hak dia jadi keliru bagi kumpulan Wahabi ni. Dah jadi sebab ni. Hak ni ya panggil hamlu tilkal mushkilat. Ayat mutasyabih itu ala isbati sifatin lillahi ta'ala. Isbat sifat lain daripada sifat ma'ani. Hak 8, hak 7 tu ikutlah kita kilas je dah. 7 ke 8 tu yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maka wahaza mazhabu Syaikhi Ahli Sunnati Abil Hasan Al-Asy'ari. Dah. Hak ni ya isbat dah. Ayat tu sebagai sifat dah. Tapi hak zahir tu bukan murak. Zahir bukan murak. Tapi lagu mana makna tu adalah dia panggil serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara dia tu dia panggil cara isbat sifat apabila kita dok pergi dengan makna zahir lurah tu, zahir makna tu dia memang dia jadi tokoh semata dah. Baik, jadi 3 dah situ. 3 tu boleh guna belaka. Tapi kebanyakan ulama kita dia tak guna, dia guna hak salafus salih dengan hak al-khalaf. Dia panggil maslakan fit tanzih. 2 tu bukan akidah. Akidah tu tak sama dengan makhluk. Akidah tu satu, tapi 2 tu adalah 2 cara untuk nak faham, nak tanzihkan akidah, nak menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, apa yang kita dengar daripada saudara kita saat ini dia baca nahnya dalam kitab sebagaimana ia sebut Sarakusti saat itu. Saya pun ada kitab yang mana kitab ni boleh kata kitab lama benar lah, kitab abang saya lagi lah. Ia sebut pada kitab dia ni. Maka saya nak ayat terjemah tepat hak saudara kita tidak ada amanah di dalam mengajar ni. Jadi ia ayat sini kata hak yang pertama tu iaitu adalah betul aja katanya wajib surah makna dia tawujub tafwid di makna zalika ila Allah Taala. Betul lah tu dia kata. Lalu dia katanya wahwa mazhabus salaf, dia sebut. Oh ni dah mazhab salah dia kata. Jadi hak kata ending ni mazhab salah ni jadi tak ada tuai. Dia tuai mazhab salah ni. Ya sepatutnya kena ada tuai nak royak mazhab salah ni. Hak kata apa ni? Hak kata tak ada makna tu, surah makna tu. Dia kena cari tuai, kata dia tuai dia. Tak ada, dia puak Asy'ariyah belakang ni, Asy'ariyah mutaakhirin ni, iaitu pecah dua. Satunya dia panggil puak ni dia puak surah makna. Lepas yang kedua puak muta'awil ni, puak ta'awil. 2 tu pecah. Asy'ariyah mutaakhirin ni. Bukan Asy'ariyah mutaqaddimin dak lah. Asy'ariyah mutaqaddimin ni kena tahu buat Asy'ariyah puak Baqilan puak nu. Baqilan ni Abu Bakar Al-Baqilani ni. Hak tu puak mutaqaddimin. Dua-dua ni pun gila kata ke mari ni. Ni hak dia mau sebut tu, hak kata Asy'ariyah, hak kata surah makna tu. Puak ni puak ta'wil ni dia murih pada puak surah ni, surah makna kena tak kata kecil tak tipu. Tu dia. Lepas tu puak hak tafwid tu, puak Asy'ariyah hak tafwid mana kata dia kata kamu pandai-pandai atas ayat bila mana kata ini mana putus kata buang dak ta'wil makna kita tak begini. Ya sungguhnya balas 2 tu. Nampak dia? Dia balas 2 tu. Hak sungguhnya. Nak ayat kata hak dia mau dakwa salah tu tak ada tuai tu.
Tuai dia buat Asy'ariyah mutaakhir ni, hak awal kata salah surah makna tu. Dia tak ada lah tu. Dua tu pun duk balas dah. Ada pun hak mutaqaddim ni hak dia sebut yang kedua ni. Ialah kena hak apa? Kena hak buat Asy'ari ni. Jadi anta baca nah buat Asy'ari ni anta tusuk. Orang panggil tadlih, orang panggil Arab tipu. Orang panggil tadlih makna tipu lah. Dia baca tak su. Amai nak saya nak baca kena. Apa supaya dak anta kata. Ya tak hak pendapat hak sesan ni katanya hamlu tilkal muskilat ala isbat sifatillah ta'ala ila Allah ta'ala. Makna dia kita tanggung dimakin itu hak wasa muskil itu di atas isbatkan sifat Allah Ta'ala. Ghairi samaniyah, bukan hak lapan tu dak lah sifat kuadrat, hak sifat ma'ani 7 tu. Lepas tambah idrak lagi jadi 8 yang kata. Jadi isbat sifat hak lain lagi tu taliku bihalihi wa jalalihi. Layak ia sifat Allah Ta'ala hak bukan 7 sifat tu yang layak dengan kelakuan dia. Sifat hak mana? Sifat hak yang sebut dulu pada tu. Hak Sarkosti sebut dulu pada tu gapo? Dia sebut dulu pada tu satunya dia sebut tentang masalah. Dia ada ayat satunya dia mari kata dia apa? Satu ayat apa? Dia katanya ka ayati 'alal 'arsy tawassa. Hak tadi tinggal tahrah tu. Yang kedua yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua tu menasab mereka muka Allah Ta'ala. Kalau gitu dia sebut mari sini dia kata aja hak tu sifat sifat saat ni tu dia katakan sini. Dia sebut kata sini taliku bihalihi yang layak dengan kelakuan Allah Ta'ala. Yang layak dengan kelakuan Allah Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala wa jalali wa sultanihi la tu'rafu kunhu zatihil aliyah. Allah Ta'ala yang tidak dikenalkan peri kelakuan zatnya yang maha tinggi. Jadi hak tak tahu tu kelakuan zat tu yang maha tinggi tu. Bagaimana nak kita tahu sifat kau tak tahu lagi nah. Kelakuan zat pun tak tahu dah. Pas nak kelakuan sifat kau tak tahu lagi lah. Wa hadza mazhabu Syekh Ahli Sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari. Hak ni lah mazhab Syekh Ahli Sunnah Abu Hasan Al-Asy'ari ni rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Hak tu nak ayat kata isbat sifat ni sesuai dengan Allah Ta'ala. Tangan sesuai dengan Allah Ta'ala. Muka yang sesuai dengan kelakuan Allah Ta'ala. Tertinggi sesuai dengan Allah Ta'ala. La tu'rafu kunhu zatihi al-aliyah. Yang kita tidak tahu kelakuan ataupun peri zat yang maha tinggi itu. Lah mana kelakuan kita tahu. Hak tu kita suruhnya. Faham tak tu? Bukan suruh makna. Faham tagibih makna atau apa? Az-zahir ghairu murad bidahnu. Serah makna kepada Allah Ta'ala. Jadi antara baca hak Abu Hasan Asy'ari serupa hak pertama tadi. Hak tadi pun surah makna juga. Bagi Abu Hasan Asy'ari pun antara ayat surah makna juga. Tu orang panggil bukan dua antara ayat benda dua jadi so. Sebab apa? Sebab anta tipu tak baca tu. La tu'rafu kunhu zatihi al-aliyah. Jangan khianat gitulah. Jadi penuhlah makna. Jadi tak ada beza antara hak pertama hak kedua ni hak tu lah. Hak ni pun surah makna. Hak ni baca surah makna atau zahir ghairu murad. Surah makna pada Allah. Tak ada kelimah pun. Ma'azallah. Apa dikaruk itu? Na'udzubillah min zalik. Masya-Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tu. Jadi Sarkosti ni baik dana ni. Ia baik hak dia ni. Ia orang kerja daripada Sanusi. Pada tengok Imam Sanusi sendiri. Imam Sanusi tu dia sebut 3 juga. Tapi ia pergi tertib lain sekali. Dia sebut katakan Imam Sanusi tengok yang kedua ni. Dia kata hamlu tilkal muskilati ala isbati sifatillahi ta'ala. Kita tanggung hak wasa kita muskil, ayat wasa muskil kaligus tu nak supaya kita lah. Kalau kata Allahu Ahad tu, tak supaya dah hak tu. Huwal awwalu tahai awal tahai akhir, tak ada yang mengaku hak tu. Nampak dah tu? Hak tu tak ada muskil lah. Hak ni hak muskil dia katanya. Ala isbati sifat lillahi ta'ala. Kita isbat lah sifat tu. Taliku bijalalihi. Yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala wa jamalihi dan keelokannya la yu'rafu kunhuha, tidak diketahui akan kelakuannya perinya bahasa Melayu dia, bahasa kita tu kelakuan dia lah. Nampak tak tu? Kelakuan dia saat itu ataupun kefiat dia mahiyatus syai', diri sesuatu saat itu. Wa hadza mazhabu Syekh Ahli Sunnah. Inilah mazhab Syekh Ahli Sunnah ni, tu Ahli Sunnah sungguh. Hak ada tuai. Hak ada ayat tak ada tuai tadi. Nampak dah tu? Tak nak butah piyau. Piyau tu hak tak ada mana tu. Hak ni Syekh Al-Sunnah ni, Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa radiyanahu. Hak ni hak sungguhnya. Jadi nak ayat tu tu semua tu dah bahas sifat hak yang ayat. Jadi nak ayat kata balik Imam Sanusi pun jelas kata hak pendapat
hak di aku kata mazhab ahli sunnah wal jamaah ni, hak ni. Bukan suruh makna sepatutnya tak kata tu tak. Hak tu dia panggil kena ada amanah dalam mengajar ni. Jangan kerak-kerak ambil gitu ni atas baca tu tak apalah. Kita buat lah yang urafukun huha tu. Kalau ibarat hak Ibn Sanusi la sarah mukaddimah ni. Kalau hak Sarkosti ni atas buat pada katanya la tu'rafu kun huzatihil aliyah. Jadi Sarkosti ni dia kata apabila kita tak tahu kelakuan zat tu, bagaimana nak kita tahu kelakuan sifat? Kau tak tahu lagi lah. Nampak dah tu? Pak anak saya, kita buat anak saya ada nama Adil. Dia pun tak kenal apa. Tanya kata saya tinggi ke rendah. Siap lah. Tak kenal mulu lagi. Pak sifat ni kau tak tahu lagi. Nampak dah tu? Lepas tu dah lah ni. Lepas tu dah lah. Zat tu hadun ayat kelakuan tak boleh dah. Kembali sifat kau tak tahu lagi. Nampak tu? Mau sempat lah sifat tu hadun. Tuhan ada tangan yang layak dengan dia. Taliku bihalihi itu bukan surah makna. Kalau surah makna dia tak mari taliku ni. Nampak dah tu? Ori apa taliku bihalihi sesuai dengan kelakuan dia. Dia tak marilah tu. Lanah sesuai dengan kelakuan dia, nyo sesuai dengan kelakuan dia, taliku bihi. Sifat dia lah tu. Allah na'udzubillah min zalik. Apa dia tak erti gitu. Apa saya kata dia bukan tak habis bagi absolut. Dia jalan ni. Nampak dah tu? Kalau dia betul bahagian lain kalau dia main belik ini tak. Ma'azallah, na'udzubillah min zalik. Tu dua kitab tadi. Tu ni. Saya mengaji ni bukan baca dak ni. Alhamdulillah.